Bukan saya meracun nak, tapi cuba fikir sama-sama. Selama ni kita belajar di sekolah sampai masuk universiti, diploma ke degree ke, adakah pendidikan itu mengajar kita takut pada Allah atau takut pada dunia? Cuba jawab. Menambahkan takut kita dengan Allah ke atau menambahkan takut kita dengan dunia? Malah dimomok-momok dalam kepala kita, belajar rajin-rajin. Kalau nanti gagal, nak kerja apa? Kita ditakut-takutkan dengan keduniaan. Nanti tak ada kerja, nanti nak makan apa. Sedangkan Allah jamin rezeki kita. Nampak? Betul tak? Bukan manusia jamin rezeki kita, Tuhan jamin rezeki kita. Hari ni orang cakap tak ada SPM, mampu lah. Tak ada SPM mampu. Habis nenek moyang kita dulu ada SPM tak? Dah dia mampu tak? Kalau nenek moyang kita mampu, kita tak ada. Lagi apa lagi mampu awal kita? Betul tak? Elok je orang dulu. Tapi kita dimomok-momok itu. Siapa yang buat benda ni? Siapa yang cocok benda ni dalam kepala otak kita? Kalau bukan kafir barat lah nak tumbuh. Ni musuh Islam. Sebab dia nak kita jauh dengan agama. Dia nak kita sibuk dengan dunia. Sehingga kita ditakut-takutkan dengan dunia. Habislah nanti tak boleh nak hidup, tak boleh nak ni. Lah selama ni hidup kita bukan dunia yang hidupkan kita, Tuhan yang hidupkan kita. Yakinlah, percaya. Tuan-tuan, saya berani cakap sebab saya dah lalui. Bukan kita nak belagak ke apa tak, tapi ini realiti hidup yang saya lalui. Saya ada diploma, saya ada ijazah sarjana muda kejuruteraan bahan. Saya belajar material engineering di Unimed. Saya dah kerja jadi engineer selama setahun. Tapi akhirnya saya rasa hidup saya kosong. Aku rasa macam, aku ni apa tujuan Tuhan cipta aku? Kalau setakat bangun pagi, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, Isnin sampai Jumaat, benda ulang sama. Alih-alih dah makin tua, lepas tu kiok mati. Macam tu je ke hidup ni? Ini ke tujuan penciptaan Tuhan ke atas aku? Saya fikir menong panjang. Kalau Allah jadikan aku sekadar itu, maknanya ciptaan ni sia-sia. Macam tak ada faedah. Adakah itu? Bila kita cari-cari, saya macam ni lah, pergi kuliah, balik kerja, pergi dengar. Mana ada orang buat pengajian, kita dengar lama, Allah bukakan jalan dia. Nampak faham. Datang jumpa satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah kepada. Maksud menyembah, kata tafsir Ibnu Abbas, makna liya'budun itu artinya liya'rafu. Dalam arti kata lain, tidaklah aku jadikan jin dan manusia, engkau semua ini, melainkan untuk mereka mengenal aku siapa, mengenal Tuhan tu siapa, mengenal Allah tu siapa. Tapi hari ini kita tak kenal Allah. Yang kita kenal makhluk Allah. Kita kenal dunia, kita kenal penyanyi, kita kenal pelakon, kita kenal pemain bola, kita kenal duit, kita kenal segala nikmat dunia. Kereta ni jenama apa kita tahu, cc berapa, enjin berapa. Kalau orang perempuan pula tengok periuk dia tahu dah ni brand apa ni, kata. Nampak? Makna dunia dia kenal betul. Tiba-tiba yang mencipta dunia dia tak kenal. Patut ke tak patut? Soalan saya mudah je. Habis kalau macam tu Allah campakkan hamba ni dalam neraka, layak atau tidak layak? Tepuk dada tanya iman masing-masing. Kalau Allah campak orang macam ni dalam neraka, layak ke tak layak? Layak sangat. Sebab apa? Allah yang bagi segala nikmat kat dia, dia tak kenal. Patut dia buat macam tu. Kalau mak kita jaga kita, ayah kita jaga kita sampai bila besar kita jadi kaya, kita tendang balik mak kita, kita buat tak peduli. Kata tok guru kami, jangan sampai mak ayah kita telefon tanya khabar kita, itu sudah dicop anak derhaka, kata tok guru. Patut kita yang tanya khabar dia, jangan sampai dia tanya khabar kita. Maknanya kalau langsung kita tak call dia, dia yang call kita, itu tanda kita tak pedulikan dia. Itu baru dengan ibu bapa. Dan kalau dengan Tuhan kita buat tak peduli, sampai tak kenal Tuhan, tak ambil pot pun pasal Tuhan, kita menjadi derhaka Tuhan. Derhaka mak ayah pun teruk dah azab, derhaka Tuhan bayang sendiri ajalah. Maksud dia gitu. Itu nak menunjukkan penting tak penting ilmu agama.
Tapi itulah yang didoktrin kepada kita, supaya kita sibuk dengan keduniaan. Tak salah nak jadi engineer, nak jadi doktor, nak jadi peguam, tak salah. Tapi sampai kamu lupa nikmat yang Allah bagi kat kamu. Kamu jadi doktor tu pun Allah yang kurnia. Kamu mau jadi peguam pun Allah yang bagi. Tapi kenapa kamu lupa pada dia? Kenapa kamu sampai tak ambil tahu pasal dia, sifat dia apa, nama dia apa, kan? Sampai tak nak belajar soal dia. Gitu. Kan? Tu. Jadi tak patut sangat. Itu makna manfaat. Jadi bila belajar makin rasa takut pada Allah, itu benda baik, teruskan. Tapi kalau belajar lagi tak takut dengan Allah, tapi takut dengan selain Allah, takut dengan makhluk, takut dengan dunia, takut dengan kerajaan, takut dengan ni, macam-macam,